Kat grup yang expert tadi tu. Alright. Oh. Nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanania Nadira binti Ahmad Kamal dari kelas 10 3A. So saya nak ulaskan tentang apa yang saya belajar ini, cara pembelajaran dia. So macam sebelum ni saya belajar cuma kita buka slide sendiri, lepas tu kita baca dan Sir akan explainkan. Tapi kali ni dia buat kelainan sikit, dia buat aktiviti. So saya rasa macam untuk group ni, buat aktiviti ni saya rasa macam lebih memahami. So apa yang saya buat untuk hari ni, aktiviti tu dia macam kelainan sikit. Kalau sebelum ni kita buat aktiviti tu dia berkumpulan. Lepas tu bila kita dah berkumpulan tu kita present lah, lepas kita dah settle. Tapi yang ni tak, dia dah buat kumpulan, lepas tu tiba-tiba dah kumpulan tu dah pecah balik, lepas tu masuk kumpulan yang sama. Kira macam classmate kita tu dapat apa yang kita belajar. Kira macam semua info yang kita belajar tu semua dapat. So cara macam ni lebih efektif lah untuk student-student semua. So apa yang saya buat tadi, dia ada bahagikan kepada home group dengan expert group. So first kita orang kepada home group lah, ada 3 orang je. Lepas tu bila dah pecahkan, dah pilih topik-topik masing-masing, lepas tu kena pergi expert group. Kira macam dalam home group tu dia pilih kita agihkan untuk seorang satu tu ada macam whole tadi tu, lepas tu joint venture dengan strategic alliance. Lepas tu dia pun dah agihkan tu, jadi untuk seorang satu tu kena pergi dekat expert group lah. Jadi dekat expert group tu kita orang pun buatlah presentation, buat slide. Dekat waktu buat slide tu kita orang kena agihkan lah, yang ni cari info, yang ni buat slide. Lepas tu kalau yang tengah buat slide tu dia tak dapat info apa-apa, untuk members lain tu dia kenalah bagi info-info sikit lagi. So waktu tu saya macam, mungkin lepas dah buat slide ni kena present. Rupanya tak, kena pergi balik dekat homework tu dengan kawan-kawan yang asal tadi tu. Lepas tu kena explain. Okay, lepas tu explain, mula-mula explain yang whole tadi tu. Lepas tu joint venture, yang ketiga apa semua. Bila kita explain, macam sebelum ni macam lecturer cakap, kita kena buat latihan. Bila buat latihan tu, nanti kita akan faham sendiri. So maksudnya macam ni lah. Jadi kalau kita dengar je, kita tak dapat masuk apa yang saya cakap apa semua. Tapi bila kita buat sendiri, kita akan ingat. Kita ingatlah apa yang kita explain kat kawan, maklumat. Lepas tu kawan-kawan pun explain kat kita balik, kita pun ingat juga benda tu. So macam benda tu senang nak ingat, dan kaedah pembelajaran ni lebih better. Dia tak bosan, dia tak ngantuk. Lepas tu kita pun dapat kemahiran, macam dapat improve communication. Tak ada seorang-seorang apa semua duduk just termenung. Ini tak, kita dapat berborak bagi pendapat, idea masing-masing. Okey, satu nak tanya, dia pakai tools apa kan? Pakai apa untuk deliver bahan-bahan tu? Pakai tools Canva. Lepas tu untuk cari maklumat pakai ChatGPT, Google. Benda-benda tu sangat membantu tak? Membantu saya sangat. So kalau tak ada tools tu macam tak tahu apa benda nak cari kan? Sukar benda tu. Sebab bila you pakai tool AI, ChatGPT, dia dah bagi, cuma kita nak fahamkan dia betul tak? Kebanyakannya macam kita nak buat discussion ni, susah bila kita tak ada apa benda yang kita nak ni. Betul. Okey, dari segi Canva tu, apa yang bestnya Canva tu? Canva tu ada, kita boleh pakai table. Lepas tu table tu kita macam nak meringkaskan maklumat tu, jadi kita pakai table je. Lepas tu nak cari dia punya elemen-elemen tu, nak bagikan slide tu nampak lebih gempak apa semua, boleh attract untuk orang baca. So Canva tu mudahkan lagi. Okey, lagi satu, perasan tak dalam Canva yang Cik Firdaus bagi tu ada student instruction dengan student worksheet kan? Betul. Sebelum ni kalau lecturer buat aktiviti, dia bercakap je kan instruction ni tu. Cuba bagi sikit komen tentang instruction yang bila dia bagi Canva tu dalam bentuk ada instruction, dia ada worksheet dalam tu. Okay, kalau sebelum ni kita just dengar apa yang lecturer explain je. Tapi bila kita tengok, lepas tu dalam masa yang sama Sir pun explain, so benda tu lagi mudah faham.
Sebab kita pun bila kita kena baca banyak kali baru kita faham. Jadi bila dia pakai Canva apa semua tu, so student boleh baca sendiri dan cuba untuk fahamkan lagi instruction tu lah kan. Ya, betul. Sebab biasanya lecturer cakap okay, buat dalam grup kumpulan, lepas tu buat ni. Tapi bila at least ada student punya instruction tu, menyebabkan student akan lebih boleh fikirlah, dia tahu hari ni dia nak kena buat apa. Dia nak kena buat apa. Sebab lecturer dia bagi instruction, tapi bercakap je kadang-kadang masa tu awak dengar, masa tu awak tak dengar. So tapi kalau ada student instruction kan dia ada bagi kan, student instruction dengan student worksheet tu, lebih senang lah awak nak follow. Cuba explain, cuba bagi komen tentang tu sikit, yang student instruction dan juga worksheet yang ada dalam Canva tu. Ada tak dia membantu untuk you all buat proses pembelajaran tu? Okay, kalau macam instruction dekat dalam Canva tu, dia lebih detail lah. Contoh kalau kita bercakap je, kita akan lupa apa yang kita nak bagi info apa semua. Jadi bila dekat dalam instruction tu, dia secara detail. So first kena buat apa semua. Yang kedua kena buat slide. Jadi dia lebih detail. So worksheet dia pula, worksheet dia tu pun bagi orang kata macam lebih guide, membantu. Lebih membantu. Sama tu nak cakap kata tu. Okay, you nak ulang balik ayat tu, cakap dengan adanya instruction tu, guide tu boleh membantu lah. Okay. Dengan instruction tu, dia dapat lebih guide student lah, dapat membantu untuk lebih faham tentang instruction tersebut.